Siapa yang minat dinar? Dinar ni dia berbentuk bulat. Ada 5 dinar, ada 10 dinar, ada setengah dinar, ada suku dinar, ada 1 dinar. Dia ada 5 keluarga. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Siapa dekat sini minat gold bar 4 segi? Saya mau tengok ramai peminat dinar ke ramai peminat gold bar? Minat mana? 1 ke 2? Ni 1, ni 2. Saya mau tengok. Oh, ramai minat dinar samalah kita. Saya pun minat dinar sebab dia unik lah, bulat unik. Jadi kalau mau suruh saya beli seketul 10 dinar ni, berat. Untuk saya pun berat. Sebab dia ni berapa ribu ni? Puluhan ribu. Tapi kalau bagi saya masa, insya-Allah boleh. Kita menabung 100 setengah, 200, 500, 1000, 2000 setengah, ikut kemampuan. Nanti kita keluarkan lah. Puan buat EPP atau tambah dalam account Gap je setiap bulan. Puan prefer EPP atau tambah manual. Saya buat semua. Auto debit saya buat, EPP saya buat, manual saya buat. Kalau saya tak pilih. Saya buat semua sebab setiap satu ada kelebihan masing-masing. Okay?